Apa bukti emas ini kalis inflasi? Inflasi saban tahun semakin teruk. Dulu pisang goreng RM1 dapatlah 10 keping. Tapi sekarang RM2 dapat 5 biji. Itu pun bukan main ramping lagi pisang dia. Maksudnya tuan-puan, nilai ringgit kita semakin lama semakin jatuh. Bayangkan kalau kita menabung duit dekat rumah. Selepas 5 tahun, duit tu nampak banyak. Tetapi sebenarnya kita tertipu dengan nombor. Nilai duit kita terus susut. Sebab itulah tuan-puan, kita perlu segera alihkan sebahagian ringgit kita kepada emas 999 sebab emas 999 ini kalis inflasi. Betul ke kalis inflasi? Betul. Jom kita tengok sejarah. Harga kambing 1400 tahun dahulu sehinggalah sekarang kekal 1 dinar emas. Tapi kalau kita beli pakai wang ringgit, harga kambing pada tahun 2000 adalah RM150. Sekarang sekitar RM2000. Harga emas kelihatan semakin mahal. Hakikatnya, nilai ringgit kita yang semakin jatuh. Bagi mereka yang tahu nilai sebenar emas, mahal macam mana sekalipun harga emas pada satu-satu masa, mereka tetap akan simpan emas. Kerana mereka tahu emas adalah kalis inflasi. Jadi tuan-puan, tukarlah sebahagian kekayaan tuan-puan kepada emas 999 kerana emas mengekalkan kuasa beli tuan-puan. Jika tuan-puan berminat untuk mulakan simpanan emas hari ini, tuan-puan boleh rujuk pin video tutorial di profil saya akan bantu sebaiknya.